Hari ini di Sabtu 4 Oktober 2025, saya berada di Royal Park Hotel Bali. Small group meeting bisnes singkat Tonwau dengan beberapa orang rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembu baru kereta pembaru baru sekali masuklah ke wan baru saya pembaru baru sekali bersua muka. Saya adalah pengguna sikat Tonwau. Jadi apa lagi, kita sama-sama guna kad yang memberi banyak manfaat kepada kita. Kita sama-sama terbang dengan wow, jadi wow di atas wow kad kepada seluruh masyarakat tak tahu lagi. Apa lagi, gunakan saja sikat yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat luar sana juga gempita mencari peluang pekerjaan, peluang pendapatan baru. Ramai juga di luar sana mengeluh harga minyak mahal lah, barang mahal lah. Tuan-tuan, kalau kita banyak kebun, okey lah kan? Kita mesti nak berkongsi. Walaupun kita tak ada banyak kebun atau tak ada langsung kebun, tidak mengapa. Tapi kita punya pendapatan seolah-olah kita mempunyai 10 ekar tanah dengan pendapatan lebih daripada 10 tan setiap bulan dengan nilai kutipan RM8,000 sebulan. Caranya macam mana kalau kita tak ada tanah? Buatlah perniagaan SIM kad Tonwau dengan duplikasi 10 orang sahaja yang kita kenalkan. Mereka mencari 10 orang lagi. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Mencari 10 orang lagi. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Percayalah, tak sampai setahun anda akan mendapat pendapatan lebih daripada 10 tan sawit yang sebenarnya seolah anda sedang memiliki 10 ekar sawit di tangan anda. Ini yang saya katakan. Jadi, teruslah berusaha untuk mencapai kejayaan itu. Kalau nak tanam sawit 3 tahun baru dapat hasilnya. Siap membajul lagi, siap mengurus lagi, kan banyak kos. Tetapi dengan SIM kad Tonwau, sekali tukar 10 orang kita cadangkan 10 ganda 10 ganda 10, anda sudah mendapat pendapatan luar biasa. Untuk luar ini saya nak habiskan SIM kad yang ada ini. Kepada anda yang nak cari peluang pendapatan dengan menukar SIM kad anda kepada SIM kad Tonwau dan berjana pendapatan bermula sedikit, bertambah banyak, betul banyak. Mungkin saya kira boleh berapa ini? Okey, kos stok untuk 2 hari.